kebangkitan sebuah bangsa, kebangkitan sebuah negeri. Negeri kita kena. Okey, sikitlah cerita tentang saya ni sebelum masuk dalam dunia politik ni. Saya can be considered as reluctant politician. Taklah pernah plan pun nak masuk dunia politik ni. 23 tahun memperhambakan diri kepada pendidikan dan merasakan itulah tempat yang paling saya sukai. Sehingga hari ini jiwa saya masih mencintai dunia pendidikan ini, kerana saya di sana dalam dewan-dewan kuliah saya bicara dengan anak-anak muda yang punya aspirasi, dan ada ketikanya mereka bagai hilang punca, dan saya kembalikan semangatnya. Berjuanglah anda demi masa depan dirimu, keluargamu, bangsa, agama dan negara kita. Jadi ada yang kembali dan berjuang dan akhirnya berjaya. Ramai dah anak murid saya yang pegang-pegang jawatan yang besar juga, sebab dah lama juga saya dalam dunia akademik, 23 tahun yang lalu. Jadi apa yang saya boleh rumuskan hari ini, saya ingin membina kalian untuk menjadi barisan baharu yang diberikan kekuatan dan sokongan oleh negerinya, oleh agamanya, oleh kepimpinannya untuk memacu pembangunan anak muda, khususnya di negeri kita Kedah. Boleh nak anda semua? Ya, jadi tajuk yang saya nak kongsikan ni adalah leadership. Ya, leadership ni macam-macam ada. Ada leadership autokratik pun ada, demokratik pun ada, laissez-faire pun ada. Ya, macam-macam. Ada pula yang kata transactional leadership, ada transformational leadership, ada servant leadership. If you Google, ada hundreds of definition on leadership. Ya, macam-macam lah. Tak apalah, itu boleh kita perhalusi kemudian ada masa nanti. Honestly, I'm thinking of having this kind of session from time to time, not only by me, by other leaders. Boleh cakap, ada sesi engagement, guys. Boleh kita bersama, exchange of ideas and things like that. Ini juga perlu pengisian kepada kepimpinan minda untuk membolehkan. Contoh mungkin kita panggil exco yang lain, ada session dengan kepimpinan minda untuk they share their ideas and views on things that they believe is important for you guys, to know at this stage, and for you to prepare yourself for the future. For example, something like that. InsyaAllah kita akan susun. Besides that, ada kepimpinan mungkin peringkat nasional dan seumpamanya, or even international. Jadi hari ini basically kita akan buat plan strategik. We look into the things that we believe is important for you in order to be highlighted in the context of a strategic plan. Daripada strategic plan itulah nanti kita akan susun program aktiviti kita, dan insyaAllah we're going to find out the budget, untuk membolehkan aspirasi kita, merealisasikan peranan minda ini benar-benar dapat dilaksanakan. So my dear students, dengan kata lain anak anda semua, kita kena ada inspiration, kita kena always put higher expectation in the context of how we can give back for our state. Dan mesti ada dalam thinking kita berfikiran membina Kedah ataupun memacu Kedah seperti sebuah negara. Bukan maksudnya kita nak keluar daripada Malaysia, tetapi kita jangan ada mentality everything from the federal, itulah segalanya. Kita mesti ada kebanggaan dan pride kita sebagai anak Kedah, to fight for our right, to build our states, to give our level best. Tidak akan datang anak bangsa daripada negeri lain ke negeri Kedah untuk membangunkan Kedah per se, melainkan anak-anak yang lahir di bumi Kedah sendiri yang bangun untuk membina negerinya dan bangsanya. Ingat ni anak anda semua. Kebetulan saya lahir 08 lah, tetapi anak-anak saya lahir 02. Jadi kalau tidak pun saya sedang membina sebuah negeri bersama sahabat-sahabat untuk anak-anak generasi yang lahir di bumi Kedah ini untuk masa depan yang lebih baik dan berjaya. Jadi anak anda, kalian adalah barisan yang sedang dibimbing oleh negeri kita untuk membina kekuatan ini, dan berfikirlah seperti sedang membina sebuah negara bernama Kedah. Bukan nak keluar Malaysia, tetapi kita ingin kalian suatu hari nanti, apabila ekonomi kita kukuh, apabila geopolitik kita kukuh, apabila geoekonomi kita kukuh, apa juga aspek kita kukuh, insya-Allah kita akan menjadi sebuah negeri dan bangsa yang mana benar-benar menjadi kebanggaan semua. Dan pada ketika itu, ketika mana kita kuat, maka kita akan memimpin yang lain. Itulah semangat Islam yang ingin kita sampaikan. Bukan ketika mana kuat kita menindas, tetapi ketika mana kita kuat, kita akan membela yang lain yang kita rasakan perlu pembelaan dan tindakan yang sewajarnya dilakukan bagi membolehkan semua hidup dalam keadaan harmoni dalam membina sebuah negara bernama Malaysia. Men often become what they believe themselves to be. Anak anda semua, you boleh jadi apa yang you rasa you want to be.
Right? Tapi janganlah expect ikan boleh memanjat pokok. That is crazy. Betul kan? Jangan expect benda macam tu. Tapi other than think, as long as logic and practical and possible, you can be. You want to be a chief minister, you can be a chief minister one day. If you want to become a minister, or you want to become a technocrat, you want to become a successful person, orang yang berjaya dalam bidang perniagaan, you can be. Or you want to be a prime minister, you can be a prime minister. Tapi kena pergilah saluran dia. Susahlah kalau you bukan politician, you nak jadi prime minister, am I right? You must become a member of political party. You need to have your political party, your party to strengthen them and buat dia menjadi parti yang kuat dan diberikan mandat oleh rakyat melihat vision yang jelas, kesungguhan untuk mengangkat negeri dan negara. Orang put trust on us dan menang. Dan you kalau masa tu president for the party, you going to be the person to be elected as the prime minister in the context of a country. Setuju? So kena pergilah saluran tu. Tapi kalau I'm not interested in politics, I'm more interested dalam dunia perniagaan, then you need to venture into business. Or you become a corporate figure. You study hard, study smart, you do well, and you're going to be hired by top companies in the country. For example, Petronas ke, atau Maybank ke, CIMB, or even big firm like contohnya Google, Sundar Pichai, for example, kan? Born in India, raised in India, educated in India. Semuanya basically ayah dia 1 month salary actually allocated for him, for to buy the flight ticket, untuk pergi belajar ke Stanford di US. Orang susah, tetapi akhirnya menjadi CEO kepada Google. Tak mustahil tak? Tak mustahil kalau kita ada kesungguhan dan passion to deliver things as such, or to achieve things as such. So men often become what they believe themselves to be. The biggest challenge hari ini anda ialah dalam konteks negara, 10,000 anak bangsa tak ambil SPM. 30,000 fail dalam certain subjek yang penting. Am I right? So what happened to them? So in this case, maka di sinilah sebenarnya aspirasi untuk atau perjuangan untuk mungkin Minda meletakkan satu cabang usaha perjuangan ialah dalam konteks negeri Kedah, pendidikan harus menunjang perjuangan Minda. Contoh dia. Dalam konteks Kedah, paling tidak Minda berperanan macam mana nak inspirasikan thousands of anak Kedahan yang mungkin fikir tak perlu belajar tinggi, cukup dengan menjadi cita-cita nak jadi influencer, buat content, this and that. Ananda, they got things wrong. Why? Sebab apa saya kata macam tu? Jadilah one day nak jadi businessman pun, influencer ke, tapi influencer with knowledge. Setuju? If you study engineering, you akan buka consulting firm. Am I right? So you business dah. Masuklah dalam dunia perniagaan, you jadi arkitek, you belajar architecture. You jadi arkitek, you buka firm. You belajar accounting, you buka audit firm, you buka accounting firm. Am I right? So if you, let's say, you belajar finance, banking, you insyaAllah one day buka your own bank pun boleh. So meaning is that you're not going to go for something at a low level kind of business activities. You go to something big and great. Setengah orang kadang-kadang dia rasa Mark Zuckerberg, dia kata tak belajar tinggi pun. Tapi Mark Zuckerberg ni drop out from where? Drop out from Harvard. You got what I mean? Bill Gates drop out from where? Drop out from Harvard. Drop out from the best university in the world. Meaning that the quality of these people are bukan calang-calang lah. Betul tak? Dia drop out from the best university in the world. Dia tak nak sebab dia dah nampak business tu jelas. He can foresee the potential. Of course dia ada processes that need to went through. Tetapi dia dah nampak these things. Macam mana benda tu boleh menjana pendapatan $1 billion business. Yang ni tak semua orang ada nak ada. Setengah orang kalau kita jumpa pelajar, kita tanya masa depan nak jadi apa? Saya nak bahagia. Kan? Saya nak hidup senang. Tapi dia tak nampak macam mana nak sampai ke tahap tu. Itu perkara lah. So, dengan kata lain, if we believe, if I believe I can doing it. But when I believe I can, then acquire the ability to do it, even if I didn't have it in the beginning, Mahatma Gandhi. So sekarang ni, macam mana kita nak main peranan, Minda, nak bantu negeri kita. Right? We set a very clear vision. We want to help the states. As anak muda, macam mana nak gerakkan negeri kita. Walaupun mungkin tak ada. Ini leaders lah.
in the context of our country, right from Tunku Abdul Rahman sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, ada yang boleh kata transformational leaders, ada yang transactional leaders, right? Ada yang nampak memang outstanding, ada yang average, ya. So Tunku Abdul Rahman bapa kemerdekaan, Tun Abdul Razak bapa pembangunan, ya. So ini ada Tun Dr. Mahathir, Tun Hussein On mungkin tak banyak kita know much about his contribution, but he did. Right, Tun Abdullah Badawi, Datuk Seri Najib, Tun Mahathir the second time, Kedahan becomes twice as a Prime Minister, the same person. Tan Sri Muhyiddin Yassin masa COVID, right? Datuk Seri Ismail Sabri dan sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim. Next, mungkin MB kita. Kalau dia pergi federal. Jadi, dengan kata lain ni, pemimpin ni tak mudah nak ada semua. Tak ada boleh cakap, bila dah dapat tak tentu boleh buat lagi. Kan? Tak ada boleh cakap macam-macam. Sebab kerja sebagai pembangkang mudah, bangkang sahaja. Tapi bila dapat, belum tahu tunggang langgang juga tengok gaya. Kan? Jadi kita pun nampaklah perkara-perkara ini berlaku. Right? Okey. Ini adalah figura-figura hebat di atas tu. Mahatma Gandhi contoh. Apa Gandhi pun ada the other side of Gandhi. Doesn't matter lah kan. Gandhi, Mandela, Martin Luther King. Right? Martin Luther King such a great man. Ya? Macam mana dia memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam di bumi Amerika. Sehingga dia dibunuh. Kan? Dalam ucapan hebat dia. Ya? I have a dream, dia katakan about ni kan. So semangat sebenarnya kita perlukan. Perjuangan ni nak jadi kadang-kadang ending dia memang kematian. Itu the peak of perjuangan. Kalau kita Islam syuhada, betul tak? Jadi kita ambil contoh. Siapa Khalifah Rashidin yang tidak dibunuh? Abu Bakar. Lain semua dibunuh, betul tak? Jadi kita tahu bahawa kemuncak kepada sebuah perjuangan mesti ada musuh dia. Kan? Dan itu just the ending. Sebab dia orang nak go to another world yang Allah telah janjikan. Okey. Saya nak share sikit lah. Orang yang nombor 4 ni, pernah perasan tak siapa ni? Ni ada lighter ke apa? Ni. Kenal ni? Tak kenal Tapi nampak macam orang daripada African country lah kan. Nama dia Paul Kagame. Is a Prime Minister of Rwanda. He turned around his country. In the 80s, this country is a war-torn country. So even in the 90s, if you go back, you check, civil war, kebuluran, starvations, and everything happened in this country called Rwanda. Right? Very sad lah to see all these things happen, back then. Tetapi this guy, Paul Kagame, has turned around his country today. If you Google Rwanda today, you can see he has made the country become Singapore of Africa. Macam mana negara war-torn, tak ada sumber resources, semua a lot of mismanagement, corruption, everything, you name it. How the Western world destroy. They must make them remain poor in order for them to loot all the resources of that countries and continent. You see the point? They must make them poor, uneducated, fighting one another. Because by doing that, I would like to say they can keep on going, controlling the continent or the country, and finally take out everything valuable from that country, which is so rich. Dan hari ini kebangkitan kita boleh lihat di negara-negara Afrika, they are picking up and they start to fight back and to reform their country. One of the country in Africa known as Rwanda, bagaimana Paul Kagame is building the country. You can search it and you can see how this country is going and doing well. Itu point saya. Jadi balik pada cerita kita. Kita ada tanah. Kita ada so many things anda. So many things. Dekat sinilah yang sebenarnya saya nak kalian menjadi sebahagian daripada cerita kebangkitan untuk mencambahkan idea, memberi inspirasi dan memberi tenaga kalian bagi membolehkan negeri ini dibangunkan ekonominya. Tidak hanya menanti sahaja, kalian menjadi pemikir-pemikir kepada negerinya. Memikirkan apa yang terbaik untuk negerinya, menyalurkan kepada saluran yang betul untuk sama-sama dicanai pemikiran itu dan diangkat jisnya menjadi satu perjuangan. Baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang pendidikan, baik dalam bidang kerohanian, keagamaan, baik dalam bidang sosial, baik dalam apa jua bidang anak anda, kita bangunkan negeri ini.
dibangunkan oleh puteri dan putera bangsanya sendiri. Tapi ini bukanlah maksud kita cakap orang kita Melayu saja. Siapa juga Chinese, Indian, Siamese yang ada di negeri Kedah ini perlu punya rasa kasih dan sayang pada negeri ini. Ini yang kita ingin bangunkan bersama melalui Minda. Alex Ferguson biasa tengoklah kan, bagaimana satu orang manager bola boleh membina sebuah pasukan yang hebat, menjadi legenda dalam dunia bola sepak. Jadi inilah, ada orang dia, kalau kita main game, what is the philosophy of playing a game ataupun going into the competitions? Ada orang managers dia kata jangan kalah teruk sudahlah, 3 is fine. Tapi all the top notch managers ataupun leaders ni, dia ada winning mentality. Mesti ada winning mentality. Cuma ada orang dia nak menang dengan segala tipu helah dan penindasan, tapi kita nak menang dengan bermaruah, dengan baik, menjadi contoh dan ingatan kepada yang lain. Setuju? Seperti mana Salahuddin Al-Ayyubi kan, bila ditanya, apakah sebenarnya makna kamu menguasai Baitul Maqdis ini? Dia kata nothing. Bila dia turn back, everything. Betul tak? Sebenarnya dia nampak macam biasa je, tapi sebenarnya disitulah simbol kekuatan, keagungan, kehebatan Islam dan seumpamanya. Menguasai Baitul Maqdis itu ketika era kegemilangan Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, nak ada ni cerita sikit. Okey, kita akan jadi cerita macam ni. Biasa tak tengok brand ni? Pernah tak? Your time ada Ada tak lagi Kodak ni? Kan dah tak ada lah. Kalau ada hanya kenangan saja. Kalau buka-buka album lama-lama balik, you were born bila? 90s ke? 2000? You era millennial. 2000 saya born 70s. Bayangkan, I at your parents' age lah, I rasa. I'm 51. I bet your parents punya age lah, abang-abang. So, anak anda ni semua sebab tu kan panggil anak anda lah, kan? Bukan saya ni ayah anda yang 3 line ke apa, bukan. Saja membahasakan diri macam tu lah, itu aja. Every institution vulnerable. Even our own state is vulnerable kalau kita tak prepare. Right? Dalam kerangka yang masih belum jelas untuk melaksanakan dan dilaksanakan, maka tunggulah resepi atau akibatnya disaster lah yang akan melanda. Right? So kalau kita ambil contoh, kita kena boleh melihat, anticipate, able to find the sustained competitive advantage. Kita mesti bina. Hari ini kita 140,000 hektar tanah kita adalah tanah pertanian, khususnya padi. Right? Kita menjadi penyumbang dalam konteks negara kita 44%, 43% padi negara disumbangkan oleh negeri kita Kedah. Sedangkan kita, tanah-tanah itu tanah-tanah strategik. Kalau kita ambil simple ways of, every state must produce their own rice. For example, kita tak perlu pun nak allocate 140,000 hektar tanah untuk padi. We can convert those land menjadi commercial land, industrial land yang boleh menjana pendapatan yang lebih tinggi dari konteks cukai kepada negeri kita. Tapi kita sanggup korban sebab dulu aspirasi federalisme, kerajaan persekutuan kita tak apa. Kita menjadi jelapang padi pada negara. Sebab tu baru ni MB kita berilah sedikit pampasan kepada kita atas pengorbanan kita. Memastikan 140,000 hektar kekal sebagai tanah pertanian dan mengeluarkan padi. Right? Bukan kita begging, kita bagi tahu kita korban. Sedangkan tanah kita, anda you tengok daripada kita masuk Kulim Bandar Baru sampai Bukit Kayu Hitam. Tanah cantik tepi highway. Pendang kita ambil contoh, sangat cantik. Tapi kita tanam padi. Alustar patut terus membangun menjadi bandar yang besar. Sungai Petani, still have, all the strategic land masih tanam padi. Berapakah cukai untuk 1 meter persegi tanah tanam padi? Right? Tanah cukainya sangat rendah banding dengan 1 meter persegi tanam padi RM15 if I'm not mistaken. Tetapi kalau tanah itu adalah tanah kepada perindustrian, dia boleh kepada RM1,000 1 meter persegi cukai dia. Imagine kalau 140,000 hektar berapa ribu meter persegi itu, jadi you kalikanlah kerugian yang kita, sebab apa? Atas nama semangat federalisme mendukung agenda besar negara, kita korbankan tanah-tanah strategik kita. Sebab tu kita minta sedikit pampasan kepada apa yang kita korbankan.
Jadi ini antara yang kita sedang hadapi sekarang. Harap-harap PMX dah datang jumpa kita tempoh hari, dia honor lah kata-kata dia. Kalau dia tak honor, maka itulah satu yang menduka citakan. Saya pun in the nicest way lah, the nicest thing in the nicest way, menduka citakan apabila seorang Perdana Menteri sendiri telah gagal untuk memahami erti perjuangan dan semangat federalisme sebuah negara bangsa. Okay? Right, so ini transactional leaders ni biasa nak ada. Ini you guys kalau ada this kind of thing in your mind and heart of managing or management, ini average leaders. Apa yang dia buat? Concerns with maintaining the normal flows of operation, manager. Business as usual, make sure everything in order, follow the process, everything. This is what we call as transactional leaders. Use disciplinary power and array of incentive to motivate people. Contoh dia, kena bagi insentif untuk bagi organisasi berjalan, kena bagi insentif, kena bagi imbuhan. Tapi kalau tak buat, kami denda, tunjuk sebab, masuk rekod, this and that. Motivate subordinates by exchanging rewards for performance. You perform, I bagi reward. Kalau you tak perform, I penalize you. This kind of thing. This is a transactional leaders. Generally does not look ahead in strategically guiding organizations to a position of a market leadership. Yes, sir. Right? Concerned with making sure everything flows smoothly today. Ini orang yang lebih interested kepada proses daripada result. Okay? Tapi saya bukanlah nak ajar kalian untuk tak mematuhi peraturan. Cuma peraturan yang mungkin dibina 50 tahun dahulu masih kekal sehingga hari ini. Contoh dia, ini yang perlu di-reform. Perkara-perkara ni. Dan sekarang kita nak yang ni sebenarnya. Transformational leaders. Always go beyond managing day-to-day operation. Think big. Think big. Ini yang nak cari ni. Yang ni yang the missing in the context of a country hari ini, pemimpin hari ini, ialah yang memimpin negara perlulah mempunyai wawasan yang cukup besar, jauh, yang mana dia bukan cerita operation. Dan orang-orang macam ni nak ada, you guys ni, I'm not sure. Sama ada dalam mindset you, kalau bergerak aja, all about money. Hoping not lah. Mesti ada dalam diri aspek pengorbanan. Mesti ada dalam aspek pengorbanan. Give your time, give your commitment, give your passion. There's no about, okay, berapa jam hari ni, and then calculate 1 jam. Jangan, don't go into that yet. Don't think about reward. Think about giving first. Then you will learn. Okay? Tapi saya faham lah, of course nak buat program kena ada dana, bajet, semua. State akan cuba bantu, kita kena cari dana juga. Kena ada mentality macam tu. Right? Craft strategy for taking a company, agency, department or work team to the next level of performance and success. Always strive to go, higher. Keep going, keep going, keep going. Right? Hari ini contoh dalam kepimpinan pelajar, apa yang paling ke depan dalam negara kita ni? Contohnya, you must know mana kepimpinan pelajar yang nampak ke depan. So you set them as a benchmark. Improve yourself. One day you're going to beat them. You become the best in the state, the best in the country, the best in the region, the best in the world. Why not you go to that level? If you keep on pushing yourself, nothing is impossible. Am I right? Kita bukan nak cerita, kita nak main dalam kedah aja. Kita want to set the example, exemplary kind of works. Kepada negara, kepada region, kepada dunia. Bahawa anak muda daripada negeri ini punya vision yang cukup besar dan jelas untuk dunia. Right? Kita fokus on team building, motivation and collaboration with employees at different level of organization. Team building, macam mana nak bina pasukan. Kita kena ada semangat kekitaan yang cukup kuat. Jangan aspek kesempurnaan, banyak kelemahan. Kalau tengok saya pun ada kelemahan. Tapi macam mana untuk melihat sisi-sisi hebat seorang sahabat yang bersama kita dalam perjuangan. Dan kita juga kena berlapang dada kalau ada sahabat kita bagi teguran. Jangan kita merasa sempurna. Kita kepimpinan tertinggi, anak buah kita bagi pandangan. Cuma kita kena lihat bagaimana kaedah untuk memberi pandangan. Dalam konteks jemaah, bagaimana kita nak pastikan cara kita menyampaikan perbezaan pendapat itu berhikmah. Jadi kena fikir ni semua. Set goals, set goals and incentives to push the subordinates to higher performance. Kita ada goal dan tidak mustahil untuk bagi insentif. Provide opportunity for personal and professional growth of each employee. Okay? Right. Ini leadership flaws.
Apa yang menyebabkan seorang pemimpin itu boleh gagal menjadi seseorang yang akhirnya mungkin nampak dia seorang pemimpin, tetapi akhirnya dia mungkin tewas dalam kepimpinan dia? Indecisive. Dia tak konsisten. Tapi kena faham juga, konsistensi ini kena tengok juga based on what basis he make the call or the decision. Katakanlah dia dapat maklumat ni, so dia buat keputusan ni. Lepas tu dia dapat additional information yang lebih pertinent, lebih important, dia mungkin akan ubah decision dia. Am I right? Itu fahamlah. Tapi kalau kata, oh kita buat bengkel hari ni ya, lepas tu besok nak buat bengkel, tak jadilah. Kenapa? Rasa tak demut lah, kita buat hari lain lah. Itu tak boleh macam tu. Dia kena ada call yang jelas lah. Indecisive. So kalau kita dah buat decision, kita kata okay, kita nak buat program minda ni. The biggest program kita nak buat adalah bakti siswa. So kita dah buat decision kita nak buat. Kita tak boleh call off this decision. Melainkan ada sesuatu yang luar biasa menidakkan kita melakukannya. Cabaran sentiasa ada. Cabaran pasti akan wujud. Mungkin cabarannya kewangan, mungkin cabarannya komitmen. Jadi dekat sinilah bagaimana Sekretariat Minda ini perlu bersatu untuk memastikan benda. Stubborn. Pemimpin pun kalau terlalu degil pun tak boleh juga. Right? Kena adalah juga two-way communication. Orang boleh bagi pandangan, boleh terima. Right? And then jangan kita ada circle kita dan kita start create clicks. Kita pun main politics every time. Itu problems. Right? Kita kena unite our people accordingly. Blame others. Leaders must be able to take the blame. Nothing wrong then to say sorry. Kan? Ini bila ada masalah, kita start to find scapegoat. Right? Kita cari siapa kambing hitam yang nak dipertanggungjawabkan. Kita fikir our reputation. Right? We jeopardize. Kita nanya kawan kita, you're going to lose someone which is loyal to you, willing to be by your side, willing to be your subordinates. They put you as a leader. When something happen, you run away and you blame them. That is a recipe of a failure of a leader. Tapi leader yang dia cakap, I take the full responsibility. I fully understand the cause of this problem. I will rectify it. I will improve it. I will prove it to you guys. Things will be much better next time. Itu leader. Betul tak? Bukan Michael Jordan, bukan dia tak pernah gagal dalam shot-shot dia main basketball. Yang shot yang sangat penting, yang kalau masuk tim dia menang, dia kalah. Tetapi apa dia buat? Dia akan improve himself. He will improve himself. Train lagi sehingga akhirnya dia menjadi legenda. Problem lagi, tak delegate. Ni pun satu juga. Semua berpusat pada dia. Ini bahaya anda semua. Bila kita bekerja sebagai sebuah pasukan, kita tak delegate. Tapi ada juga masalah bila delegate kerja tak jalan. Ini pun masalah team member juga. Ini pun kena cari juga. Make sure yang bersama kita tu ada same aspiration dan kesungguhan. Betul tak? Ada orang dia nak jawatan, dia suka dalam CV dia, semua ada. Tapi sebenarnya dia tak deliver. Any big things during his tenure as a president ke di persatuan mana-mana, ataupun dia jadi biro apa-apa, ada tak? Kita boleh tengok. Di universiti, I was in university before. I know ramai orang yang mana kalau jawatan dia suka, tapi bila come to kerja, ada 1001 excuses given untuk tak boleh buat. Itulah, inilah. Betul? Kita tak naklah orang macam ni. Ya? Overreactive. Ya? Overreactive. Dalam keadaan kena tenang. Kena tenang. Ya? Dia kadang-kala berlaku sesuatu di pagi hari, you akan react macam ni. Tapi kalau you tunggu tengah hari, your way of reaction akan slightly different. Petang jadi lain, besok atau malam lain, besok pagi you akan jadi lebih wise, lebih tenang untuk bagi respon. So jangan everything immediately you respond. You need time for you to really think through the implication, the consequences of your words, your decision or something like that. Tapi kalau you kena buat decision, you have to call the shot lah. Tapi kena always ada, dia punya judgement itu mesti based on something yang berasas. Ya? Okay? Favoritism dalam minda ni, Presiden Irfan dengan semua ni, biar semua orang rasa Irfan adalah ketua. Timbalan siapa? Umi tak ada ini. Tak ada. Opsi tak cuti. Tak baik. So timbalan, and then semualah dalam ni kan. Mesti kita merasakan kita selesa. My dear anak-anak semua, kalau ada masalah among you guys, you must talk to one another. Contohnya lah, katalah Irfan dengan Ashraf rasa macam something dah
tak berapa comfortable dah. Mesti one of you initiate the move. Irfan kata, Ashraf, let's talk lah. I love these organizations, we're working for our states. Let's talk or something. Maybe ada something that I do not know or something that you like to share. You exchange and remain calm. Selalunya lepas tu dia akan lebih baik. Kadang-kadang kita tak bagi peluang pada diri kita. Betul tak? We don't give ourselves a chance to talk to one another. Kita dengar daripada third party. And third party kadang-kadang itulah jadi telefon buruk, kan? Radio buruk ke telefon buruk, lain dia cakap, lain sampai. Akhirnya kita daripada satu pasukan yang kuat, akhirnya kita mula berpecah. Sedangkan perjuangan belum lagi bermula, baru merancang, baru nak buat sajik plan, dah ada bibit-bibit perpecahan. Contoh dia merugikan. Okey, kemudian ini bias. Bias ni kita ada klik-klik kita, kita tinggalkan kawan kita. Jangan buat macam tu. Alright? Macam mana pun minda. Kita mungkin ada bangunan minda kita sendiri suatu hari nanti. Kita mungkin ada sekolah minda kita sendiri, ataupun pusat tuition minda dahulu kita buat, di mana di setiap daerah mungkin ada pusat-pusat tuition yang dipimpin oleh minda, untuk anak bangsa kita. Right? Kita mungkin boleh buat kongres ekonomi Kedah yang mana di belakangnya adalah minda, anak-anak muda negeri Kedah, memacu kebangkitan ekonomi negerinya. Nampak anda? Right? Kita lihat bagaimana minda ini bukan hanya sebuah persatuan biasa-biasa, bukan sebuah majlis ikatan mahasiswa Darul Aman. Dalam konteks kita nak seperti persatuan biasa-biasa. Kita kalau boleh, kita ada institusi yang mana institusi kita ini boleh berkembang dan menjadi sebahagian daripada kekuatan. Kita ada Minda Research Center ataupun Minda Strategic Studies. Contoh dia, macam kalian, apabila kalian telah habis daripada ni, mungkin tidak lagi menjadi kepimpinan. Takkan habis macam tu saja. Mesti ada tempat nak salurkan pula. You're going to be somebody in the industry dan tengok you can give back. Macam mana kita boleh lihat minda ini akan terus berkembang menjadi satu entiti yang gemilang. Kalau dulu kita lihat bagaimana ketika mana tak tahu hala tuju bagaimana nak membangunkan negeri dan negara, kerajaan telah membangunkan sebuah institusi dipanggil MARA untuk menyusun kembali ekonomi rakyat orang Melayu khususnya. Kalau masa itu isunya adalah isu pengangkutan diberikan dalam konteks ada kenderaan bas MARA. Kalau dulu isunya dalam konteks isu logistik, untuk perniagaan, adanya lori Malaysia yang juga dipelopori oleh MARA. Kalau dulu isunya adalah isu pendidikan anak-anak bangsa tercicir, dibangunkan ITM. Betul tak? Kalau kita lihat bagaimana untuk terus memperkasakan, maka kita telah hantar beribu-ribu pelajar, kalau tidak berjuta, untuk mendapat pendidikan terbaik. Baik dalam negara maupun luar negara. Minda juga boleh menjadi sebuah entiti sehebat itu, insya-Allah. Malahan mungkin lebih hebat sekiranya niat kita bukan untuk diri kita, tetapi untuk sebuah perjuangan demi agama, bangsa, negeri dan negara kita. Tekad kita itu. Tekad kita untuk memberikan yang terbaik buat tanah tumpah darah nenek moyang kita. Kita bangunkan. Kita boleh mula dengan perkara-perkara kecil dahulu. Contohnya saya di Jitra ada 6 pusat tuition. All together 8. 6 pusat tuition ni kerjasama dengan masjid, di mana pelajar-pelajar nak ambil SPM. Okey, 1 pusat tuition belajar bahasa Inggeris di masjid di Kampung Teluk Malik. 1 semua untuk memajukan negeri kita, memajukan ekonomi keluarga, memajukan ekonomi kampung kita, memajukan ekonomi daerah kita, memajukan ekonomi negeri kita, dan insya-Allah negara. Yang ni kita nak bawa. Ini yang kita nak masuk kampung tu. Tapi tak mudah nak anda. Cerita dalam bilik ni mudah, tapi bila cerita di sana, di luar sana mungkin duduk bawah panas terik. Mungkin kita nak tengok tali ayak tu macam mana. Macam mana kita nak tengok kenapa dia orang ada masalah, longkang tersumbat, semua tersumbat. Siapa agensi sepatutnya buat kerja ni? Kita boleh ambil gambar, buat rakaman, kita boleh buat laporan, kita jadi mata dan telinga kepada cerita sebuah kebangkitan masyarakat, ekonominya, dan juga apa juga yang kita akan baik atas negeri dan negara ini. Faham tak? Jadi kita jadikan adik-adik kita di kampung nanti, bila kita masuk kampung, ambil mereka jadi adik angkat kita. Contohnya, dia orang boleh kita train untuk menjadi feeder kepada maklumat.
Jadi kita kata, okey dek, tak apa isu-isu kampung bagi kat abang. Nanti abang garap dan jadikan satu laporan, kita boleh salurkan kepada agensi berkaitan. We can do that kan, without kita even have to be there, sebab kita kena belajar. Tapi bila cuti kita boleh balik dan datang. So marilah kita buat ni. Contohnya kita boleh buat pusat tuition minda, satu daerah, paling tidak satu. Slowly kita buka. Katalah di Kubang Pasu ada satu. Contohnya, ada bangunan minda sendiri. Tidakkah, paling tidak kita boleh sewa dulu. Kita boleh buat pusat tuitions, kan? Yang mana dirun oleh minda. Contoh dia, saya boleh bantu.